ayam goreng, satu di sini. Satu di sini. Cash satu. Cash boleh? Mana-mana? Boleh. 9255. We miss you. I miss you more. Sekejap. Dah balik nak gitu. ada RM1 ke? Kelak ke sekejap Akan ada yang kecil-kecil ke? Saya tak guna kad tak boleh Boleh je. Balik nak kacau kau. Oh Nanti aku claim semua. Don't okay, worry. cun. Hai ma'am. Hai semua. Hari ni tengok tu. Ambil kau. Cantik, terima kasih. Dah lama duk tak pakai, panjang gila. Kuku Kemain Rizan on top. Baru je tengok live Meluh je ke. Saya jumpa Meluh tadi. Macam pengantin macam ni. Cepat cekiri cot. Nah gimana ma'am? Saya baru balik event Dr. Garden. Kak Hanairus, terima kasih Kak Hanairus. Jangan cari mem dalam live lagi. Jangan cari saya dalam live lagi Kak Syuhada, thank you Kak. Bapak besar Kak Syuhada, thank you Kak. Thank you Kak, agak mata baik Kak. Kak Shilin saya tak nak lah Kak. Mazan meledak, ya. Saya tak nak. Dalam live tadi semua Mazan, hebat jerung. Jerung saya semua hebat. Balik daripada showroom. Ya. Betul. Terima kasih. Najla permanen, ya. Saya tahu. Tengok dah. Kemain Najla. Macam mana Kak tu tahu mesti dia tengok kau. Ayo, rupanya dia jerung. Tahu dah suka Najla. Amboi. Dapat juga ada permanen. Najla tu ni fans Najla boleh screen record. Najla tu kan Dia kan waktu dia talent sementara bukan main risau dia. Dia lah manusia paling risau dalam dunia ketika itu. Tak ada orang yang melebihi kerisauan dia waktu tu. Macam Azan, macam mana nanti lagu mana kalau aku tak pemenang macam mana Azan? Aku rasa aku tak buat yang terbaik lah Azan. Macam tu lah perangai dia. Tapi alhamdulillah sekarang dia dah buktikan yang dia boleh berubah dan dia boleh jadi diri sendiri, dia boleh buat yang terbaik. Dan alhamdulillah sekarang dah pemenang. Yang cantik sangat, terima kasih. Cuba kebik suara. Hai semua, Assalamualaikum. Korang sihat ke? Korang semua dah makan? Korang semua dah makan? Makan tau, jangan tak makan. I risau kalau you guys tak makan. I harap sangat korang semua dah makan. Tak ada suara. Ketua mana? Ketua dah balik dah. Ketua semua dah balik dah. Kak Nori, terima kasih Kak. Thank you Kak. Ada lebih bagi lagi Kak. Terima kasih Kak. Saya kan duit gift semua saya buat duit minyak tau. Saya bawa jerung saya jalan-jalan. Korang kalau bagi gift kat saya memang baloi. Saya buat duit minyak, saya buat duit makan ayam gepuk, makan ayam tepuk, kepuk, capuk semua lah. Kipuk lah. Ayam kipuk. Jadi memang berbaloi lah. Amboi, biasalah yang KL jalan tak apa nak betul lah. Ibu Iqmal apa? Ma'am, Ibu Iqmal apa saya sebut Ibu Iqmal? Ibu Iqmal cakap ibu sayang ma'am tadi kat live. Iya ke? Assalamualaikum Ibu. Boleh ke bagi Ibu segala. Terima kasih Amoy, thank you Amoy. Kalau Ibu sedang melihat ni, Assalamualaikum Ibu. Tengah make up. Dia kalau terima kasih Syah, thank you Syah. dia kalau tengah make up, kau cakap Assalamualaikum Ibu, hujung tudung tu kau kena gigit. Assalamualaikum Ibu. Aduh. Ibu saya baru lepas habis event ni pun nak ke tadarus Al-Quran sekejap lagi. InsyaAllah kita akan bersama-sama. Saya yang tukang cek tadarus Al-Quran semua tu, insyaAllah kejap lagi. Ada masa kita berjumpa ya Ibu. Terima kasih Kak Asniza, thank you bagi saya gift. Jangan pump gift, saya tengah fokus ni. Terima kasih Amoy. Ibu jaga diri selalu ya. Kepada mak saya, kalau mak saya tengah tengok, mak, adik cantik tak mak?
Adik make up hari ni. Tapi saya rasa mak saya dah tidur tu. Mak saya waktu timing dia tidur pukul 10 tidur dah. Mak saya dengan ayah saya seolah-olah dalam rumah mereka ada warden. Kalau lewat sikit dah mulalah tak boleh. Pukul 10 tengah kena tidur dah. Saya pun kena cakap, mak, ayah, dekat rumah ada warden ke? Ada upah warden ke? Bukan main sharp lagi timing tidur tu. Memang kereta tu nantilah. Tahu saya letak ni. Notice me Hazan. Ya bukan Ain. Ya bukan Ain. Ibu cakap kena pandai marhaban. Masya Allah ibu. Marhaban tiba, marhaban tiba, marhaban tiba. Bukan. Tiba. Oh ya Allah salah. Tu Ramadan. Mentakap tiba. Mentakap pula. English for life. Ibu cakap ibu sayang Hazan. InsyaAllah bu, nanti satu hari nanti kita berjumpa ya bu. Ada rezeki panjang umur, ada jodoh, kita jumpa ya. InsyaAllah. Asal aku gelak? Aku tengok beg ni aku gelak. Aku tengok beg aku gelak. Aku rasa macam aku menang nombor ekor. Ini kau kena bawa beg. Akis ada tak ada? Akis tak ada. Tadi saya ingatkan ada Puteri Balki, Akis tak ada. Saya rasa dia tak ada. Dia ada hal kot. Sebab tadi kalau ada Akis, oh aku pertama peluk dia. Akis. Cantik make up. Ya, make up baik Kak Yati guys. Kak Yati kalau pegang muka saya dah tahu dah macam mana. Kita kenal dah. Habibi mana Habibi? Dah balik rumah dia. Jumpa tak Aslah? Jumpa. Tadi puas aku peluk Aslah. Aslah sampai biru-biru bibir dia aku peluk. Dia pakai lipstick merah mula. Aku peluk dia lama sangat biru nampak. Ketua buat live je ke? Live sekali ketua. Kita tengah live seorang ke apa? Kalah dah. Ya salam. Itu saya kalah dah. Saya tak nak lah fikir dah. Saya tak apa lah. Belum. Sebab tengah drive. Dia nak sampai. Alright. Layan jago. Bu. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Macam gitu je kereta ni aku sumpah dia jadi unta kan. Macam gitu je dia nyelit. Okey tak tu, alhamdulillah okey je. Seorang je tak hebat. Terima kasih real bomb. Thank you. Wow. Ya ada kereta tadi. Kereta tu bukan main. Dia main nyelit je sebelah kereta aku ni. Apa dia tu? Nantilah. Cantik sangat main malam ni. Terima kasih. Macam berat mata tu je lah. Tapi ini sejuk ni saya. Kalau borak dengan orang, saya kelip sikit orang depan sejuk. I nak jumpa Alung ke? Habibie tak cakap apa-apa ke malam ni. Aku buka je cermin tingkap kan. Aku jumpa dia. Ui cantiknya. Macam gitu. Dia suka cakap benda aku dah tahu. Harry ada tak? Harry tak ada tadi. Aslan dengan Daus je. Harry kalau ada memang aku dah terkencanakan memon dah kat situ. Kencanakan memon. Sigat alhamdulillah. Terima kasih. Tu puji mana? Kau pergi kacau ketua. Pergi kacau dia. Tahu. Kalau saya rajin tau. Doa-doakanlah sikit. Ada 5.1k ni. Bawa-bawa berdoa lah. Doa macam ni. Ya Allah minta-minta lah Hazan tergerak hati nak live balik daripada rumah ni. Macam tu. Bye semua. Bye-bye. Assalamualaikum. Ya kita lah balik. Bye-bye. Macam nak ni.